Hari ni kita nak main 99 in the Forest. Sekarang 99 in the Forest ada update kan? Ada update guys, iaitu The Maze guys. 99 in the Forest ada update iaitu The Maze. Ada update baru, nanti kita boleh dapat diamond. Dan ada maze baru iaitu Halloween, update Halloween terakhir. Yang ni adik saya. Adik saya. Okay, jom kita masuk guys. Kita ajak adik kita guys untuk masuk sekali. Kita tunggu. Ini kacau. Okay, satu. Kita masuk sekali guys. Sudah kita masuk guys. Let's go. Masuk. Semua orang masuk guys. Biar kita boleh dapat diamond sama-sama. Let's go. Kita masuk guys. Mantap. Okay guys, kita tunggu sampai kita main sampai habis guys. Okay guys, kita boleh ambil guys, kita dapat wifi je guys. Oh mantap ni. Kita ambil ni, kita letak ke belakang. Oh mantap guys. Lepas tu kita makan. Oh ok, mantap. Lepas tu yang pakai kelas dekorator lagi. Doing diamond in a few means maybe an enemies at 2 enemies at ya betul apa lah. Okay guys, kita potong kayu dulu untuk kembang api. Nanti kita kalau kembang api nanti kita mati nanti. Okay. Kita buat macam biasa guys, potong kayu cek makanan. Lepas tu nanti kita akan dapat diamond kalau kita bertahan lama. Okay. Mantap. Kita cari kayu lagi guys. Okay. Mantap. Sekarang rasanya belum boleh lagi. Kita kena tunggu. Kita kena naik ke api dulu ke level 4 ya, boleh tahan lama. Yes. Potong lagi. Kau tunggu je sampai habis. Saya sikit sebab lama sangat nanti. Okay, bye. Admin iaitu Bulldad iaitu kata Halloween shop cuma ada di Halloween saja. Spend your candies we happy before he dies out of here. Kita kena kumpul candy sebelum event Halloween habis. Ni event terakhir Halloween. Agaknya macam mana dia punya event. Kita jumpa hari ke-5. Okay, bye. Ni guys, fuyuh guys, kita dapat ruby chest. Mantap. Kita buka guys. Bongsing. Banyak weh. Alah kacau lah. Sana nak buka chest. Ruby chest guys. Lagi 4 bagi. Ruby chest guys. Stone body. Mantap. Okay guys, itu sahaja saya nak beritahu. Okay, jumpa hari ke-5. Guys, lupa kita sebenarnya boleh pakai topi guys. Tuh mau adik kita pakai topi guys. Terus berubah. Kita pakai juga.
Wow, berubah terus. Kita makan. Kenyang sikit. Okay, sama kerja. The diamond tree is growing near spawn. Ya, betul. Diamond tree. Pokok diamond. Dapat banyak ni. Mantap. Weh. OMG. Guys. Kita tebang pokok sama-sama. Tebang. Wih. Strong X. Ambil. Kita tebang. Tebang lagi. Tebang. Weh, dapat diamond. Wow. Dapatlah guys. Mantap. Make good of your chainsaw. Start a tree to break. Okay guys, ni dah bina dah untuk pertahanan biar kotis tak serang. Sekarang ni kita potong pokok guys. Okay guys, kita potong pokok dulu, sabar. Tak masalahnya kita tak dapat giant set langsung atau good set. Kita sini. Mantap. Okay guys, kita nak tengok adik kita. Kita nak tengok adik kita buka chest macam mana. Okay, buka sekarang. Buka chest ya. Macam aku okey. Buka. Wow, dapat tuan badi dah sama lah. Wah, sama lah. Sama guys. Tengok sama. Is Chainsaw doing apa Kiki cakap tadi? Kiki Force mana owner daripada Night in the Forest. Game paling bagus. Pertama kali saya main event 99 Night in the Forest sebab ada main pukul 1. Okay, get ready. Okay guys, kita kutip makanan dulu. Guys, dapat admit X. Wow. Cuba kita potong. Pam. Pam. Let's go guys, pam lagi. Lagi. There you go. Chop 3 pokok macam kamu ni admin dalam 99 Forest. Potong semua pokok guys. Wow. Potong semua. Potong pokok lagi guys. Cuba hari ke atas kot. Hari ke 5 atau ke 6 macam tu. Okay, bye. Guys. Klik phone nak bagi diamond guys. Wow. Diamond guys. Mantap. And detecting stormy weather near the campfire. Cuaca diamond coy guys. Mantap. Kita duduk atas ni. Mana ada kita? Higher chance of diamond getting stuck on the scoreballs. Kita tunggu je guys. Saya pun diamond. Sebab suka sangat dengan diamond. Sebab beli kelas. At this point you can complain. You should know better. Okay, it's diamond time. Wih. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No.
pasal adik kita diamond pula. Guys, dapat diamond lagi guys. Wih, enemy abuse ni agak lain baguslah. Terima kasih Keki. Boleh beli kelas ID ni. Boleh beli kelas macam-macam ni. 20 diamond as promise. Tapi saya tak boleh apa-apa lagi sebab ikon kedua saya dah adik sebenarnya sebenarnya kan. Sebenarnya ini adalah ikon kedua saya, bukan adik saya. Kena prank guys. Ya Allah. Ikon kedua saya sebenarnya dah dapat 106. Macam tu lah guys. Okay guys, kita nak ambil diamond. Diamond. Okay guys, kita nak bunuh haiwan dulu untuk dapatkan makanan. Best pula habis. Oh, dah habis. Okay. Kita makan pumpkin dulu. Kita makan. Okay. Kita dah dapat good set. Kita boleh. Okay. This week update is a small carnival and hatch image. Oh, macam tu ke? Okay guys, sampai situ saja video kali ini. Bye bye.